Assalamualaikum, salam sejahtera. Wai! Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya berabadu. Let's go, come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Ini adalah review pertama untuk tahun 2026. Kasut running. Yes. Keluaran Malaysia yang dah lama tak dengar kabar berita. Hari tu masa KL Marathon pun ada kontroversi sikit. Tapi masa Langkawi International Half Marathon, dia jadi juara. Daripada Voltra, inilah super daily trainer yang terbaru, iaitu Voltra Maverick. Maverick Kita pergi terus dekat spek. Berat 256 gram untuk saiz 8.5 UK. Dia punya stack 40mm, drop 10mm, dan ini adalah super trainer. Aku nak highlight juga apa yang terbaru untuk daily trainer keluaran pada Voltra ni. Dia pakai jacket mesh. Dia punya logo-logo ni semua laser printing. Tang dia dah macam ala-ala racing shoes ni. Dia pakai suede punya material. Dia punya insole, ni aku nak kena baca sikit. Ethylene Vinyl Acetate Foam. Memang comfort lah. Dan untuk dia punya midsole, midsole dia ni dia tulis dekat sini Volt Plus Bounce. Dia pakai material Phylon. Cumanya jujur daripada abang Fahmi, iaitu bos Voltra sendiri, dia bagi tahu tapak yang aku pegang ni diambil terus daripada kasut Hoka. Sebab untuk Voltra sendiri kebiasaannya kalau keluar design-design ataupun model-model yang baru, dorang akan pakai midsole yang ready made dulu. Sebab korang pun tahu nak buat mold untuk midsole ni memang akan makan kos yang tinggi. Tapi nanti insyaAllah lah bila dah ada mold sendiri, nanti dia akan pakai yang sama kualiti macam Hoka lah. Aku dah pakai sendiri lebih kurang 5 km easy run. Bagi aku memang berbeza sangat lah dengan yang dulu Easy 2.0 tu kan. Dari segi bounce, dari segi traction, dari segi energy return, memang lain lah. Memang boleh dikatakan keseluruhan ni memang bukan DNA Voltra yang dulu. Memang totally dah berubah. Macam kau tengok lah tadi kan, dia punya tang, dia punya shoelace ni memang semua dah nampak kualiti tu semakin upgrade. Hari tu pun aku buat heel repeat dengan pakai Voltra ni. Memang padu babe. Memang melantun-lantun cerita dia. Namun yes, review jujur kan. Okey, aku jujur minta maaf dari segi dia punya apa ni, yes dia pakai jacket, tapi macam bila nak compare dengan brand-brand yang lain kan, aku tak tahulah, ini pandangan peribadi aku, mungkin pada korang rasa lain. Dia macam agak rasa keras, macam stiff sikit dekat bahagian apa dia ni. Bukan tak selesa, bila aku dah pakai, bila aku lari, rasa ketidakselesaan tu dah tak ada. Tapi the moment aku sarung tu rasa macam
apa macam keras-keras kan. Tapi once kau dah lari, dia okey je. Tapi aku puji lah Voltra, brand Malaysia kan. Dia tak pernah give up walaupun kena kecaman ke, orang kutuk. Orang duk beza-bezakan dengan brand-brand yang dah 20 tahun, 30 tahun dalam dunia larian kan. Dia masih cuba untuk nak improve dan sebagainya. Macam kau tengok sendirilah ni. Ini Easy yang lama lah, daily trainer kan. Kau tengok, ya Allah, macam kasut pengawas, macam kasut sekolah. Zap, kau bezakan dengan yang ni. Memang berbeza sangat, babe. Nampak? Ini lebih kurang macam kasut jalan. Dengan dia punya material pun, alah, tak apa, kita faham kan. Masa tu mungkin nak kumpul modal. Tapi dengan R&D yang tak give up, okay, dia buat, dia improve dan sebagainya, maka lahirlah Voltra Maverick yang lagi padu, yang lagi ngam, lagi cun. Dan harga Voltra mestilah yang mampu milik RM359 dan akan launch nanti masa Twin City Marathon pada 16 Januari 2026. Yang ni color dia mint, magenta, sky blue, black. So kalau korang suka dengan model yang aku pegang ni, colorway yang aku pegang ni, nanti ingat cari yang kalau yang aku beritahu tu lah. Nak ulang nanti kan sebut lain pula. Shout out, terima kasih kepada Voltra sebab tak jemu-jemu seat every model kasut yang baru kepada aku. Dan kali ni memang aku puas hatilah. Selain daripada Voltra Jet tu kan, dari segi daily trainer dia, memang dia dah improve banyak sangat. Dan memang akan jadi kasut belasan aku lah. Sebab apa? Dia boleh pakai dalam apa jua korang punya training plan. Nak speed boleh, nak easy boleh, nak hill repeat pun boleh. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Maverick, Top Gun. Laju ni.